Guys, sebenarnya seni mempertahankan diri ni penting untuk kita sebenarnya. Tapi lah kan, kebanyakan orang bila dah ada seni mempertahankan diri ni, diorang nak menunjuk-nunjuk, nak tunjuk diorang hebat, ajak gaduh bagai. Mana boleh, ini semua poyo. Dan ada satu cerita ni, nama dia filem Gayung. Dan cerita ni dia mengisahkan tentang tokoh legenda dan pewaris silat Gayung dekat Malaysia. Nama dia Datuk Mio Abdul Rahman. So cerita ni dia mengisahkan tentang seorang pemuda ni lah. Dia macam tak tahu sama ada dia nak teruskan hidup dia macam orang biasa ke, ataupun dia nak bawa legasi Gayung ni dekat merata tempat. Tapi ada satu ayat ni lah yang aku tak boleh lupa gila. Dalam cerita tu, selagi ada waris, selagi tu Gayung takkan padam. Barisan-barisan pelakon untuk dalam cerita ni pun tak boleh bawa bincang gak geng. So ada Beto Kushairi, ada Nabila Huda, ada Syafiqi Naswib, dan ada pelakon antarabangsa juga geng, Yahya Nurhian. Bila cerita ni nak keluar pula? Cerita ni akan keluar 8 Mei 2025. Nak dekat dah geng. Korang boleh tengok kat seluruh pawagam, semua ada. Satu je lah kan aku nak cakap, tak tengok rugi lah bro.